Promosi buku. Assalamualaikum, hai kawan-kawan. Hari ini saya nak mempromosi buku yang menarik di PSS. Abang baju buku apa tu? Nak dengar tak? Nak. Boleh saya duduk tak? Boleh. Buku yang saya baca ini bertajuk Nabi Musa. Buku ini ditulis oleh Azila Arifin. Buku ini mengisahkan tentang perjalanan hidup Nabi Musa untuk melebarkan ajaran Islam di masa waktu itu. Mesir dikuasai oleh Raja Fir'aun. Raja Fir'aun bersifat sangat zalim dan tiada sesiapa pun yang berani menentangnya. Nak tahu macam mana Nabi Musa boleh menumpaskan Raja Fir'aun? Nak? Jom dapatkan buku ini di PSS Kasih. Jom kawan-kawan. Kan tadi saya dah kongsi buku kepada kawan-kawan. Kali ni kita dengarkan buku Atiyah pula. Atiyah baca buku apa tu? Nama buku ini adalah Tun Teja. Tun Teja merupakan seorang puteri yang sangat cantik. Walaupun masih kecil, Tun Teja seorang puteri yang sopan, santun dan baik orangnya. Dia juga pandai bersirat untuk mempertahankan diri. Suatu hari, semasa dia sedang bermandi di surau bersama rakan-rakannya, mereka telah diganggu oleh seorang lelaki. Menarik bukan? Juga kawan-kawan nak tahu lebih lanjut, datanglah ke PSS Kasih. Itulah dua buah buku yang kami kongsikan, iaitu Nabi Musa dan Tun Teja, Kasih Seorang Sahabat. Kalau menarik, jangan dapatkan di PSS Kasih.